Hadis ke-35. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu saling berdengki. Janganlah kamu saling menipu dan memperdaya. Janganlah kamu saling membenci. Janganlah kamu saling memulaukan antara satu sama lain. Janganlah sebahagian kamu memintas jualan orang lain. Jadilah kamu para hamba Allah yang bersaudara. Setiap Muslim ialah saudara kepada Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzalimi, mengabaikan, membohongi atau menghinanya. Takwa itu di sini. Baginda mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Sudah dianggap buruk apabila seseorang memandang rendah kepada saudara Muslim. Haram bagi setiap Muslim menumpahkan darah saudaranya, mengambil harta atau mencemarkan maruahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Rasulullah berpesan agar umat Islam prihatin terhadap hubungan sesama manusia kerana merupakan ibadah yang dituntut dalam Islam. 2. Umat Islam ialah umat yang memberi manfaat kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang agama. 3. Hadis ini adalah berkaitan prinsip hidup berakhlak. Akhlak yang mulia menyempurnakan akidah dan syariat. Ini perlu dipupuk bagi menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.